upon mankind, teacher of all mankind. وعلى آله وصحبه ووالاه ثم أما بعد. Para hadirin hadirat, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah kerana Allah telah menghendaki kita untuk berada di majlis ilmu, majlis zikir, majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, para malaikat diturunkan ke atas majlis ini rahmat, dan Allah selalu menyebut-nyebutnya di hadapan makhluknya yang ada di atas kerana rida apa yang sedang dilakukan oleh hamba-hambanya di atas muka bumi ini. Majlis kita ialah majlis ilmu, mengkaji kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mentazkiyah atau membersihkan jiwa kita, demi agar kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Menyambung perbincangan kita pada bulan yang lalu mengenai ughdiyatul qalbi atau makanan hati. Dahulu kita telah baca, iaitu yang pertama tilawatul Quran dan zikrullah. Malam ini kita sambung, iaitu al-istighfar. Maknanya talabul maghfirah, minta atau mohon keampunan. Al-maghfirah atau keampunan iaitu mohon kepada Allah penjagaannya ke atas diri kita daripada kejahatan diri kita, daripada dosa-dosa kita, dan kita memohon supaya kejahatan dan dosa kita itu dihapuskan oleh Allah, diampuni dan ditutupi supaya tidak terdedah di hadapan orang ramai.